Kalau anda sedang menggunakan Monjaro, anda mungkin pernah mengalami perkara yang sama seperti saya. Dulu, saya boleh menghabiskan satu pinggan nasi tanpa berfikir. Tetapi sekarang, separuh pinggan pun kadang-kadang tak habis. Kenapa perkara ini berlaku? Adakah perut kita mengecil? Atau adakah Monjaro mematikan selera makan? Dalam episod kali ini, kita akan bincangkan apa yang berlaku sebenarnya. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya. Ramai orang fikir lapar hanya datang dari perut, tetapi tidak sebenarnya. Otaklah yang membuat keputusan tentang perkara ini. Perut, usus, pankreas, otak saling berkomunikasi. Selepas kita makan, usus akan menghasilkan hormon seperti GLP-1 dan GIP. Hormon inilah yang akan menghantar mesej kepada otak. Makanan sudah sampai, tak perlu makan banyak lagi. Monjaro meniru tindakan hormon-hormon ini dan membantu menguatkan isyarat tersebut. Artikel yang dirujuk menerangkan bahawa tirzepatide bertindak pada reseptor GLP-1 dan GIP yang berkait dengan pengurangan rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang. Bayangkan perut anda seperti sebuah tangki. Sebelum ini, tangki itu cepat kosong. Sebab itu anda cepat lapar semula. Tapi selepas mengambil Monjaro, makanan akan lebih lama berada di dalam perut. Akibatnya, anda akan rasa kenyang dengan lebih lama. Bukan kerana anda dipaksa berhenti makan, tetapi kerana badan anda benar-benar menghantar isyarat bahawa makanan masih ada. Inilah bahagian yang paling menarik. Otak dan usus kita saling berhubung. Hubungan ini dipanggil brain-gut axis. Bayangkan, ia seperti terdapat talian telefon antara mereka. Selepas makan, usus akan hantar mesej kepada otak. Otak pula akan mengatakan kurang rasa lapar. Kajian dalam artikel ini turut mengatakan bahawa peserta yang menerima tirzepatide bukan sahaja melaporkan rasa kenyang yang tinggi, malah menunjukkan perubahan aktiviti di kawasan otak yang berkaitan dengan ganjaran makanan apabila melihat atau menghidu makanan yang berkalori tinggi. Ramai pengguna Monjaro menggunakan istilah food noise. Ia merujuk kepada keadaan apabila fikiran memikirkan makanan. Contohnya, baru saja makan tapi sudah fikirkan tentang dessert, snack. Dalam kajian ini, peserta yang menerima tirzepatide menunjukkan pengurangan keinginan kepada makanan, terutamanya makanan tinggi lemak dan tinggi gula. Di samping mengambil pengambilan kalori yang rendah dalam ujian makanan yang disediakan oleh penyelidik, ini mungkin menjelaskan bahawa orang selalu kata bahawa saya sebelum ni suka makan makanan itu, tetapi sekarang ni saya dah tak suka, ataupun saya dah tak berminat untuk melihat atau makan makanan yang berkalori tinggi. Cepat kenyang bukan bermaksud jangan makan. Ini adalah perkara yang selalu saya katakan pada diri saya. Monjaro membantu kita makan dengan sedikit, tetapi badan kita masih memerlukan protein, vitamin, mineral, serat. Jika kita makan terlalu sedikit, kita juga boleh kehilangan otot. Sebab itulah dalam 2 bulan perjalanan saya, fokus saya ialah memastikan setiap hidangan mengandungi protein yang mencukupi bagi menyokong pembinaan dan pemeliharaan otot. Hari ini kita belajar bahawa Monjaro tidak mematikan selera makan. Ia membantu badan menggunakan sistem semula jadi yang mengawal rasa lapar dan kenyang. Ia menjadikan komunikasi antara usus dan otak lebih berkesan melalui hormon GLP dan GIP tadi, sambil mengurangkan keinginan kepada makanan dan pengambilan tenaga seperti yang diperhatikan dalam kajian. Dan bagi saya, itulah perubahan yang paling besar. Bukan sekadar penurunan berat badan, tetapi buat pertama kali dalam hidup, saya rasa benar-benar dapat mengawal makanan. Bukan makanan yang mengawal saya. Jika anda sedang menggunakan Monjaro, saya ingin tahu, apakah perubahan pertama yang anda sedar? Adakah anda cepat kenyang? Atau food noise anda berkurang? Kongsikan pengalaman anda di ruang komen. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye!